Serius lah weh, tengok rakaman tragedi KM Intern Celebes ini memang buat dada rasa sempit. Kejadian berlaku pada pagi Sabtu 14 Februari 2026 sekitar jam 7 pagi. Wita, masa kapal tengah perjalanan dari Bajo ke Bopinang, tiba-tiba enjin mati di tengah laut dan bila angin kuat serta ombak besar datang, keadaan terus jadi tak terkawal sampai air masuk ke dalam kapal dan akhirnya tenggelam di perairan Poliang Bombana. Dalam video nampak jelas detik panik penumpang termasuk wanita dan kanak-kanak yang hanya mampu berpaut pada rakit penyelamat dan barang terapung. Mujurlah ramai pakai jaket keselamatan warna oranye. Itu yang jadi harapan untuk terus hidup sementara menunggu bantuan. Ada juga lelaki dewasa cuba tenangkan orang lain dan pastikan semua kekal berpaut. Tragedi ini bagi teguran keras tentang keselamatan laut. Penyelenggaraan enjin bukan benda boleh ambil mudah sebab sekali rosak di tengah laut, nyawa terus jadi taruhan. Alatan kecemasan pula memang wajib cukup untuk semua. Sama-sama kita doa semoga semua mangsa dipermudahkan urusan dan ditemui dengan selamat. Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.